barang padu yang ada kat motor gear, glove lah, glove. Ini kita khaskan video ni untuk player-player motor klasik gang. Confirm lah nak glove leather betul. Okay, first kita ada look well. Okay, glove leather daripada look well. Dia ada hard protector. Hard protector dekat bawah dengan dekat bahagian knuckle lah. So ini glove leather Okay, ni look well punya. Tapi dia colour hitam je ada buat masa ni. Kedua kita ada look well juga. Ni model lain lah. Ni dia warna coklat. Ni lagi nampak dia punya identity klasik tu. Sebab apa? Dekat design colour dia warna coklat, dan dekat tapak dia colour hitam lah. Sama juga ada protector, jangan risau. Ada protector, hard protector dekat bahagian tapak tangan. Dan dekat sini ada soft protector dekat bahagian jari, dan hard protector dekat bahagian knuckle. Kalau lah saya dia sebiji motor klasik memang confirm saya ambil model ni. Okay, last but not least, macam biasa lah, model apa lagi yang keluar jenis leather ni kan, memang model IZ2 lah. Diorang punya specialist. Okay, IZ2 ni dia special sikit, dia half. Kiranya jari korang akan terkeluar lah. Tapi ada orang tak minat full, dia boleh pakai ni. Ni dia pakai hard protector carbon dekat bahagian knuckle, hard protector carbon. Dekat bawah ni dia pakai soft je. So ada orang dia tak suka kat bahagian tapak tangan ni keras-keras, so boleh ambil pattern ni, ambil design ni. Memang nice. Sorry guys, actually kita ada satu lagi design daripada IZ2. Model dia IZ585. Model ni best sikit, dia senang sikit nak pakai. Sebab apa? Dia pakai zip je kan. So korang buka zip, masuk tangan, lepas tu korang strap. Dah cukup, senang, paling senang. Tapi protector dia biasa lah. Dia soft protector je. Macam biasa, mana nak dapatkan glove-glove klasik tadi? Macam biasalah, bag kuning guys. Nanti saya up bag kuning, korang terus check out. Okay, kita post secepat mungkin, jangan risau. Ciao.